Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Sama saya lagi, Ali Fakhri bin Sabri. So hari ni kita akan bincangkan pasal tokoh yang agung pada zaman-zaman dulu ni, iaitu Al-Imam Al-Baijuri. Okey, kita pergi terus kepada biodata Al-Imam Al-Baijuri. Kalau apa nak tahu ni, Imam Al-Baijuri boleh disebut dengan dua cara, iaitu Imam Al-Baijuri dan satu lagi Al-Imam Al-Bajuri. Apa nama beliau sebenarnya? Apa nama beliau? Nama diberi Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Baijuri Al-Syafi'i. Beliau lahir di Baijur, Al-Minufiyah, Mesir sendiri pada tahun 1154 Hijrah. Manakala kewafatan beliau berlaku pada 1227 Hijrah. Di mana? Di Al-Qurafa Al-Kubra, di Mesir juga. Kita terus kepada karya ataupun karangan-karangan beliau. Karangan yang beliau tinggalkan cukup banyak. Antaranya termasuklah karangan beliau sendiri, iaitu Hasyiah Imam Baijuri dalam ilmu fiqh. Kemudian kita ada burdah betul, Hasyiah ala Burdatil Madih lil Imam Al-Busiri dalam ilmu aqidah, Fathul Qarib Al-Majid syarah Bidayatul Mujtahid, Hasyiah ala Jawharatit Tauhid lil Imam Al-Laqani. Latar belakang sudah, muallafat pun sudah. Sekarang ni kita pergi kepada beliau hidup. Untuk pengetahuan semua, beliau merupakan Syekhul Azhar yang ke-19. Beliau memegang jawatan ini sepanjang 14 tahun. Adakah mengganggu beliau dalam pembelajaran ataupun pengajian? Sudah tentu tidak. Tetap mengajar, sehingga kan beliau mengajar tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi, namun tidak berjaya menyempurnakannya kerana kelemahan yang menimpanya. Oleh itu, saya mengajak semua mahasiswa yang berada di Jordan ni untuk kita contohi, kita ambil ibrah daripada ulama yang terkenal ini, iaitu Imam Al-Baijuri. Kerana apa? Imam Al-Baijuri masuk ke Al-Azhar ketika umurnya 14 tahun. Berapa tahun pun tak kisah. Menuntut ilmu bukanlah umur menjadi penghalang. Kerana apa? Dikatakan bahawa Syekh Khalid Al-Azhari, pengarang Tanqih Al-Azhariyah, mula menggiatkan diri dalam ilmu nahwu pada umur 40 tahun. Jadi marilah kita sama-sama ambil ibrah. InsyaAllah keridaan Allah sentiasa dibuka selagi mana masih hidup. Perbanyakkan amal, tuntut ilmu sepuas-puasnya. 4 tahun di sini, manfaatkan sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.